abang telah membina rumah untuk kedua orang tua kami. Tanah untuk pembinaan rumah tersebut yang kami maklum sebelum ni adalah hak milik bapa. Selepas kedua ibu bapa meninggal, abang isytiharkan rumah tersebut adalah hak milik beliau dan tanah tersebut adalah kepunyaan beliau. Sekarang rumah tersebut telah diduduki oleh anak abang. Mohon penjelasan tuan. Kalau macam ni, memang kena, jika ada pertikaian macam ni, kena lantik peguam untuk uruskan. Sebab yelah, abang pun dia tak bolehlah claim rumah dan tanah tu adalah hak milik dia. Kalau tanah tu memang jelas nama arwah. Kalau urusan macam ni kena lantik peguam untuk uruskan. Dan kos untuk lantik peguam ni pun untuk kes pertikaian ni agak mahal lah. Dekat situ nanti mahkamah yang akan putuskan sama ada rumah dan tanah tu adalah perlu difaraikan ataupun macam mana. Ataupun mungkin abang dapat pampasan ke, ataupun macam mana. Apa-apa boleh DM lah kalau perlukan peguam untuk uruskan kes yang macam ni.